Kenapa kau sayang aku? Kenapa? Sayang bos. Ha? Bos dah bagi semua macam lebih. Sebab aku bagi kau sayang aku. Mana tak ikhlas sayang aku? Saya ikhlas, bos ikhlas bagi dekat. Ha? Hari bapak aku sakit pula. Ada enggak? Ada chat dah tu. Buka chat. Aku dah bagi kau. Aku cakap okey. Duit aku dah bagi. Kau duduk Aceh aku bagi kau duit. Tak nak. Sebulan 10 juta. Kau balik duduk Aceh. Duduk nongkrong ke? Tak apa. Aku bagi kau usaha buka dekat Aceh. Jangan duduk dengan Aisyah Khalid lagi. Tak nak. Kenapa tak nak? Tak nak. Astagfirullah, kenapa tak nak? Tak nak. Saya baru nak selepas Aisyah Khalid kahwin. Saya akan pulang. Iya. Kau pernah masak aku? Sekarang ni sebabkan bos kita belum kahwin, belum ada seseorang yang bisa membimbing dia, kita akan menjaga. Ini anak-anak yang semua ni untuk. Kau nak kata kau bimbing aku lah? Macam aku je bimbing kau. Ha? Hari-hari nak solat. Ya, cakap diri sendiri.